Isteri uzur bukan alasan dia kena buat maksiat juga. Dia boleh tengok TV. Dekat TV tu, suami-suami laki-laki yang bukan mahram dia tengok pun rosak iman dia. Buat apa? Dia marah kita pandang janda sebelah rumah. Dia tengok TV, tengok Aaron Aziz, tengok Zul Arifin badan sadar, tak steam lah bini kita tengok. Dia ada nafsu bang. Jangan kita ingat dia tengok kosong. Kita perut duduk kedai mamak sehari kali duduk pagi petang sampai 8 gelas perut dah boroi. Dia tengok Zul Arifin filem Sherif. Teguk-teguk Elio bini kau tak fikir. Tiap kali kau ajak ya, dia kata period lah. Sebenarnya dia tak steady dah, hati dia rosak dah. Allah begitu Quran, bukan lelaki saja, wanita pun tunduklah pandangan. Ada doa untuk wanita, Allahumma inni a'udzubika min fitnati rijal. Jauhkan daripada fitnah lelaki. Yang kau bagi dia tengok TV pukul 7, pukul 8, pukul 10, Asruria, Asrul Awani, Asruria, Asrul Drama, semua tengok TV 3, TV 1, RTM.